Itu kita lakukan kerana apa? Saya Perdana Menteri Malaysia. Baik, kita kemudian ada apa yang disebut beberapa perjanjian persahaman perniagaan dengan Amerika Syarikat yang mengundang banyak juga teguran dan kritikan. Sebahagian baca, sebahagiannya mengangguk tanpa memahami. Siapa kata kita mengalah? Yang bincang dengan Presiden Amerika itu, ya, itu pasukan dia. Ya, tetapi yang bincang hati ke hati empat mata itu saya dengan Presiden Trump. Dan jangan lupa, kita boleh menjerit di sini. Tapi orang mati di Gaza, dibunuh, dibom. Caranya bagaimana? Maki Israel, sudah. Marah ke Amerika, sudah. Tapi ini kesempatan kita berjumpa sendiri. Sekarang ini sekurang-kurangnya dengan campur dengan Amerika, dihentikan serangan. Dan dilarang penaklukan tebing barat. Apakah berhasil sepenuhnya? Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya dihentikan serangan. Pembunuhan. Orang dibunuh. Kita asyik politik kita. Nak cari cheap political stunt. Itu saya tidak puas hati sama sekali. Siapa kata kita menyerah? Nak cari tegas seperti kita. Siapa yang berani berucap depan Presiden Donald Trump? Tiap kali jumpa dia, Gaza, terima kasih atas penyelesaian awal, tapi bagi penyelesaian sepenuhnya, bagi penghormatan kepada rakyat, jangan ada lagi perkara ini berlaku. Pastikan tidak lagi kecurangan dilakukan. Itu kita lakukan kerana apa? Saya Perdana Menteri Malaysia.